Subhanallah, dapat tahniah. Berjaya, terbuktilah anda seorang lelaki. Ustaz kat mana Ustaz? Perjalanan yang cukup menginsafkan. InsyaAllah. Menambah ilmu. Menambah kefahaman tentang perjalanan daripada Madinah ke Badarin, masya-Allah. Satu perjalanan syarah yang cukup hebat. Banyak taladan, banyak kisah-kisah pengorbanan dan keberanian, masya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Insaf memberikan peluang pengalaman ni. Walaupun kami pernah datang dulu tapi bukan dengan cara yang macam begini. Bukan. Jadi alhamdulillah kita tadi daripada Madinah ke sini naik kereta yang selesa dengan aircon, dengan kita tidak berpanas. Tapi dalam waktu yang sama kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dengan kelengkapan yang sangat minima, unta berapa ekor saja, kuda dikatakan 2 ekor, 313 orang sahabat Nabi dan sebahagian besar berjalan kaki, bulan Ramadan pula. Jadi di situ mengisahkan kita. Kita naik kenderaan yang selesa pun kita rasa sedikit kepenatan. Bagaimana saatnya ketika itu. Jadi kita wajiblah sebenarnya kalau dah selalu dah turun buat umrah, buat ziarah, wajib turun ke Badar untuk menghayati. Sebenarnya ada lebih 30 peristiwa dalam perjalanan sehinggalah ke Badar, pulang kembali, dan ada lebih 20 tempat yang ada sirah-sirah yang berkait dengan Badar Al-Kubra. Subhanallah. So hari ni kita bawa Ustazah pergi naik ke atas puncak tu. Sebab ada satu majlis dekat atas tu sedang berlangsung. So kita akan naik ke atas tu naik kereta, insya-Allah. Oh, masya-Allah, ini pengalaman pertama. Ini pengalaman pertama Barakallah. Hanya berada di Insaf Travel saja pengalaman ni. Setuju. Jom. InsyaAllah tetamu-tetamu akan menaiki 4x4 untuk naik ke Jabal. Tengok Ustazah, dah naik dah daripada tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah satu pengalaman pertama kami berdua. Berada di puncak bukit yang dikatakan turunnya para malaikat. Memang ada beberapa pendapat mengatakan ini adalah bukit malaikat. Ada yang mengatakan bukit malaikat di sana. Tetapi bukit ini juga masyhur dengan nama Bukit Hanan. Jadi kita nak dengar daripada Mutawif Insaf Travels iaitu Ustaz Muhammad Farid. Ustaz ceritakan tentang sedikit sebanyak Badar Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai peperangan Badar Al-Kubra, dia berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Okey, baik. Jadi rentetan sebelum berlakunya perang Badar, ada 2 peperangan yang telah berlaku. Yang pertama, Ghazwah Zul'ushairah ataupun peperangan Zul'ushairah. Yang kedua, Sariyah Abdullah bin Jahsh. Jadi apa beza Ghazwah dengan Sariyah? Ghazwah ialah peperangan yang Nabi serta. Sariyah ialah peperangan yang Nabi utuskan sahabat. Okey, baik. Jadi peperangan Zul'ushairah ni dia berlaku kerana Nabi SAW dapat khabar bahawasanya kafilah Abu Sufyan dah keluar daripada Mekkatul Mukarramah untuk pergi berdagang di bumi Syam. Okey, baik. Jadi Nabi SAW nak pintas kafilah tersebut namun dah terlepas. Okey. Peperangan yang kedua, Nabi utuskan Abdullah bin Jahsh pergi ke Nakhlah. Nakhlah ni tempat di antara Mekah dan juga Taif. Okey, Sariyah Abdullah bin Jahsh. Jadi peperangan yang berikutnya berlakunya peperangan Badar kerana apa? Kerana kafilah Abu Sufyan dah nak bergerak balik daripada bumi Syam untuk pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itu mengenai rentetan sebelum berlakunya peperangan Badar. Maka daripada maklumat yang Ustaz Farid beritahu kita, perjalanan Rasul bermula pada 12 Ramadan. Manakala Badar Al-Kubra berlaku pada 17 Ramadan. Perjalanan lebih kurang 5 hari lah Ustaz. Betul. Daripada Madinah Al-Munawwarah ke Medan Badar. Yang mana jarak lebih kurang dalam 150 km. Yang mana fakta yang perlu kita faham juga dalam fikiran kita, ya. Perjalanan Nabi tu dengan lebih kurang 330 orang sahabat Nabi, hanya beberapa ekor unta, dikatakan kuda 2 ekor saja, sebahagian besar berjalan kaki. Bayangkan ya, 150 km dan apabila mereka sudah kepenatan, mereka akan bergilirlah
bergilir, menaiki unta, turun naik dan sebagainya. Dan berapa tempat berhenti, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita ni berada di mana Ustaz? Kita sekarang ni berada di puncak Bukit Malaikat ataupun nama selain daripada Bukit Malaikat dikenali juga dengan Bukit Hanan. Sekarang ni bila kita berada di atas Bukit Malaikat ni, kita bernampak di hujung sana ada sebuah masjid yang ada 2 menara dan juga 1 kubah. Di sanalah di tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ dan didirikan khemah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dah dikenali dengan Masjid Arish. Jadi Arish tu maksudnya khemah. Masya Allah. Tiba rasa macam sebab kita memang berada betul-betul menjejaki jejak-jejak langkah Nabi dan para sahabat. Tuan-puan, Perang Badar ni makan masa hampir 3 bulan kan? Ya. Pergi dan pulang, pelbagai peristiwa yang berlaku. Tapi berapa lama Ustaz Perang Badar sebenarnya berlaku? Perang Badar kalau betul-betul peperangan lebih kurang 1 hari sahaja. 1 hari sahaja. Ustaz, ayat tentang berkaitan dengan malaikat diturunkan Allah. Okay, ayat mengenai malaikat yang Allah turunkan bantuan untuk sahabat-sahabat tentera muslimin. Saya tengok Al-Quran, minta izin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Okay, baik. Ayat itu saya baca 2 ayat daripada suratul Ali Imran ayat 123 dan ayat 124. Jadi dua ayat tersebut ialah kata ayat basic mengenai peperangan Badar. Apa maksud ayat itu Ustaz? Ayat itu, ayat yang pertama, Allah telah janjikan kepada kita semua iaitu tentera muslimin akan kemenangan bagi tentera Badar. Kemudian ayat yang kedua, Allah ceritakan bagaimana Allah hantarkan para malaikat untuk turun bantu sahabat-sahabat ketika di bawah sana berjumlah 3,000 orang. Allahu Akbar. Kita tahu bahawa beberapa fakta penting dalam kepala kita. Tentera muslimin dalam 313. Berhadapan dengan tentera musyrik lebih kurang dalam 1,000 orang. 1,000 orang. Musyrik ni kelengkapan memang dahsyat. Manakala tentera muslimin pula kelengkapan yang sangat basic sedikit. Sebab baru tahun kedua hijrah kan. Lepas tu ramai di kalangan orang yang dhaif, orang tua dan sebagainya. Bukan tentera terlatih tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab ketika ni orang musyrik sangat confident. Mereka boleh lenyapkan Rasulullah dan juga para sahabat. Namun Allah telah menurunkan yang Ustaz sebut 3,000 tentera. Mereka turun ataupun malaikat itu turun dalam keadaan bagaimana Ustaz? Okey, dalam bab ini ulama ada khilaf dalam menafsirkan ayat tadi. Okey, ada yang pertama saya bagi tahu khilaf mengenai jumlah terlebih dahulu. Yang pertama 3,000, yang kedua 1,000, yang ketiga 5,000 orang. Okey, dari sudut pakaian dikhabarkan oleh sahabat-sahabat dan juga orang-orang tentera musyrikin apabila mereka lihat Allah Subhanahu malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berpakaian serba putih. Jubah putih dan juga kuda warna putih. Maksudnya puan-puan memang turun lengkap dengan berkuda putih, berbaju putih dan sudah tentu bila saat turun tu pun dah meremah dah. Ya, betul. Sebab kita akan nampak di sebalik warna padang pasir tiba-tiba gerombolan 3,000. Masya Allah, dan ia dilihat oleh mata kasar. Ya, betul. Dapat dilihat. Orang musyrik lihat, orang kaum muslimin melihat. Ya. Begitulah Allah menghantar tenteranya. Tuan-puan, alhamdulillah sepanjang perjalanan saya pada Madinah ke sini ditemani oleh Ustaz Tariq dan isterinya Ustazah Maisarah. Sepanjang tu mendengar kisah-kisah sirah sahabat. Saya boleh katakan begini. Tahniah kepada Insar Travel kerana mempunyai mutawif yang sebegini, alim, siqah, lepasan Universiti Madinah dan yang bawa pun Universiti Madinah. Sebab apa? Saya jadi tahap keyakinan kita mendengar. Sebab bila saya tanya, beliau boleh jawab. Bila saya tanya ni saya tanya yang detail pun boleh jawab dengan yakin berdasarkan rujukan-rujukan yang diyakini. Jadi alhamdulillah, semoga dengan ini Insaf boleh memberikan khidmat yang terbaik. Siapa yang nak mendengar sirah-sirah yang jarang didengar, dan kadang-kadang kita pun rasa ragu-ragu betul tak cerita sirah ini. Sebab apa? Saya boleh katakan Ustaz Tariq ni dia memang merujuk pada kitab-kitab mutabak sampai lonyai lah orang kata,
kitab-kitab sirah tersebut. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustazah. Jazakumullah khair. Okey, di atas puncak ini sebenarnya bersama dengan barisan BOD, pengarah-pengarah. Ni, subhanallah. Paling utama saya bersama dengan Cik Suami tercinta lah. Subhanallah, daripada kami insaf dulu baru travel. Insaf dulu baru haji. Alhamdulillah. Insaf dulu baru umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari special hadiah untuk ikon insaf kita. InsyaAllah tak pernah report orang, kita bagi dekat Cik Badar. Kita berikan oleh Ustaz Syarah kepada Ustaz Tengku dan Ustaz Asma. Serius? Masya Allah. Ya Allah. Namanya